Assalamualaikum. Nak cerita, orang zaman dulu-dulu ni, dia kalau ada masalah, dia akan rujuk ulama, dia akan rujuk alim, orang alim. Jadi ada satu kisah daripada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ni sentiasa je orang datang untuk mengadu masalah pada dia. Satu hari tu beratur. Yang pertama mengadu, tanahnya kering kontang, kubur kebunnya tu. Jadi Imam Hasan Al-Basri kata balik dah dan perbanyakkan istighfar. Yang kedua datang mengadu, dia kata dah lama kahwin tapi tak ada anak. Imam Hasan Al-Basri jawab pun sama, istighfar banyak-banyak. Datang yang ketiga, dia kata dia ni miskin sangat. Jadi Imam Hasan Al-Basri kata baliklah dan istighfar banyak-banyak. Jadi sahabat Imam Hasan Al-Basri ada kat sebelah, dia tanya, kenapa semua jawapan sama iaitu istighfar? Jadi Imam Hasan Al-Basri pun membaca firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdid bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maksud dia, maka aku berkata, Allah berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta sungai. Jadi istighfarlah banyak-banyak. Istighfar bukan sekadar lafaz, ia adalah kunci rahmat dari langit dan bumi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.